Yang mana ambil package 3 phase, dia akan pasang dulu sistem single phase, selepas tu dia upgrade kepada sistem 3 phase. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah, Madil Academy akan buat kelas bersemuka di Kuantan, Pahang. Okey, jadi alhamdulillah dah agak lama saya tak buka pendaftaran untuk kelas bersemuka. Okey, apa yang specialnya belajar di Madil Academy ni tuan-tuan? Untuk belajar kelas wiring ni, saya sediakan B satu seorang. Jadi maknanya yang datang belajar ni, dia mesti buat wiring sendiri sampai pandai. Kalau tak pandai, saya tak akan bagi balik. Jadi sekarang saya tengah siapkan B untuk kelas yang akan datang. Okey, jom tengok macam mana saya buat. Jadi yang mana kita akan bagi tempat yang lebih selesa untuk belajar kelas wiring. Okey, apa yang special dia, saya akan buat B dekat sini satu seorang. Okey, yang ni seorang, dekat sini seorang, okey, dekat sini seorang, okey, dekat sini dan dekat sini. Okay, kelebihan belajar dekat Madil Academy ni juga ada lagi, saya tak ambil ramai tuan-tuan. Saya ambil 2 hingga 4 orang sahaja dalam satu-satu masa. Sebabnya kita nak bagi lebih fokus kepada peserta untuk belajar dengan lebih mudah dan tenang. Dan insya-Allah bila tuan-tuan balik daripada kelas Madil Academy, dah boleh buat wiring sendiri. Alhamdulillah, kita dah siapkan pasang semua B untuk belajar kelas wiring di Madil Academy. Cumanya saya tengok lah ni ada sedikit masalah yang mana pencahayaan dia kurang. Ni siang hari kalau malam dia agak gelap sikit. Jadi saya cadang, saya nak tambah lampu lebih banyak lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, yang ni tu nombor 1. Dia kontrol dekat bahagian sini. Nampak sekarang ni dalam keadaan tak berapa jelas cahaya dia. Okey, jom. Okey, alhamdulillah. Okey, yang kedua. Okey, yang ketiga ni kipas. Kita on je, tapi dia tak ada kipas lagi. Okey, yang keempat ni yang untuk sekali tu. Alhamdulillah. Okay, yang kelima ni kat dinding tu. Okay, ni yang keenam kipas tu. Alhamdulillah tuan-tuan. Cerah, terang berderang kelas kita. Semoga dapat bagi keselesaan kepada peserta-peserta Madil Academy untuk belajar wiring. Alhamdulillah, kita dah siap tempat untuk praktikal kelas Madil Academy, kelas wiring. Okey, manakala pencahayaan kurang, jadi saya tambah lampu dan saya tambah kipas. Alhamdulillah, dah terang dah tuan-tuan. Okay, jadi dekat kelas kita dalam satu-satu masa kita akan ambil 2 ke 4 orang sahaja. Maknanya 1 B dekat sini seorang, 1 B dekat sini seorang, 1 B dekat sini seorang, dan 1 B dekat sini seorang. Alhamdulillah. Jadi yang mana special kali ni tuan-tuan, apa yang Madil Academy buat, yang mana ambil package 3 phase, dia kena belajar single phase dulu, lepas tu dia mesti upgrade sistem ke 3 phase. Dulu kalau yang mana belajar 3 phase, belajar 3 phase saja. Sekarang ni kita buat package baru, yang mana ambil package 3 phase, dia akan pasang dulu sistem single phase, selepas tu dia upgrade kepada sistem 3 phase. Okey, yang mana berminat untuk belajar kelas wiring bersama Madil Academy, boleh daftar sekarang. Madil Engineering, work with pride as professional. Sekian, terima kasih. Okey, bye-bye.